Hai, Assalamualaikum. Sama aku lagi, Duen Ikin. Memang tak lepas. Kita lepas lah. Senang buat duit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Korang jumpa aku lagi dalam channel aku, Duen Ikin. So untuk episod kali ni, aku berada dekat area Shah Alam sajalah. Apa yang aku nak try makan dengan cuaca-cuaca yang aku rasa sekarang ni tengah mendung-mendung ni. Hari ni kita nak makan yang light-light. Apa yang ada dekat tangan aku ni, kita keluarkanlah daripada plastik dia. Okay, hari ni aku nak makan ni dia, produk daripada Caah Donut. Caah Donut. Okay, so siapa-siapa yang familiar dengan nama Caah Donut ni berada di Seksyen 7 Shah Alam. So aku beli beberapa jenis donut yang aku rasa aku minat. So first adalah ni, adalah donut standard lah, donut gula yang memang biasa kita dah tahu. Donut gula ni memang adalah donut yang normal bagi semua orang. Dan untuk Caah Donut ni dia adalah donut yang popular dengan donut susu. Okay, so aku ada beli. Ini adalah donut susu dia, dan juga ini adalah donut susu yang boleh dikatakan baru tak barulah, susu coklat. Okay, so nanti kita try. So aku dah tak sabar dari tadi. Aku rasa aku macam nak cepat memandu. So ini adalah donut biasa dulu. Okay, donut biasa ni untuk satu set ni dia jual 5 biji dengan harga lebih kurang dalam RM6 tak silap aku. Ni dah. Ini donut gula biasa. Semua aku rasa mungkin dah familiar dengan donut-donut macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya donut tu lembut lah. Sorry lah, ada suara kru aku. Dia tak berapa sihat, dia batuk. So ini aku nak makan lagi donut yang kedua. Bagi aku dia punya size donut tu just nice. Tak adalah besar dan tak adalah kecil sangat, sedang elok. Sekali ngap je lah. Manager aku kata sekali ngap saja. Betul lah, sekali ngap. Aku tunjukkan betul ke tidak sekali ngap tu. Betul. Bagi manager aku rasa pula. Mak, manager aku tak suka. So ini adalah dia orang punya signature. Kedai Caah Donut ni sebenarnya dikenali dengan donut susu. Okay, so kita keluarkan. Okay, so untuk satu set ni aku pilih yang 6. Aku pilih yang 6 ketul, 6 biji. Dia ada 4, dia ada 6, tapi aku pilih 6 lah. So ini dia. Donut dia sama, cuma yang ini dia salut dengan susu. Susu apa ni? Susu tepung. Manager aku tu susu tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Donut dia bagi aku sama, lembut. Cuma susu ni je lah. Cuma susu ni saja yang bukan favourite aku. Tapi kalau kau minat, orang boleh try. Okay, bagi manager aku. Dan yang terakhir, ini dia, donut Caah susu coklat. Yang ini aku agak minat. Ni, dia punya Allah terlabuh nanti. Okay, ni donut dia sama, cuma yang ini dia letak susu coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut lah dia punya donut. Kalau kau tanya aku lagi prefer susu coklat ni daripada susu putih ni lah. Sebab aku ni pun, manager dia suka susu ni. kalau manager aku dia lebih suka susu putih daripada susu coklat. Sebab kalau kau tanya aku pun, susu coklat dengan susu putih, aku lagi prefer susu coklat. Susu putih aku kurang minat sekejap. Dia sedap lah, lembut lah. Sebab tadi dia buat panas-panas tau, dia buat live. So aku ambil lagi satu. So yang lain-lain aku tinggalkan untuk kru aku. Sedap. Mana? Sedap, lembut, dan juga dia punya serba-serbi cukup lah bagi aku untuk menjadikan dia satu donut yang begitu perfect. Dia sebenarnya dia ada juga produk-produk donut yang lain. Orang ada kategori macam donut-donut premium, dia adalah flavor-flavor, tapi aku kurang berminat flavor-flavor macam tu sebabkan dia rasa yang manis semua. Tapi aku lebih prefer
coklat susu dan juga coklat biasa ini sahaja. Okay, so siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan produk ataupun donat daripada Caah ini, so korang boleh pergi search dekat Waze, korang pergi cari Caah Donat. Dia dekat section 7 dekat pusat komersial kalau tak silap aku. So dengan berbekalkan duit daripada manager aku dapat makan beberapa jenis donat pada hari ini daripada Caah. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Peace.